InsyaAllah. Assalamualaikum tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah tuan-tuan, hari ni kita main petang lah. Saya main nak terjah kedai-kedai parti bawah semua ni. Jadi kita tengok ada satu kedai tang ni. Tuan-tuan tengok Tuan-tuan tengok ni kedai nama apa? Dakar Surya. Dahsyat. Warga asing boleh duduk di sini. Ni di Pulau Pinang tuan-tuan, di Pulau Pinang. Tadi duk menego ikan tu. Waalaikumsalam. Ya, kita akan terjun. Apa nak jogging ke apa? Tangan tu nak jogging. Dia nak jogging kan nak towing. Pegang ni. Boleh lambat Ya, baik. Ya, abang kita mai sini pula. Allah, baik pakai ya. Sendiri tu baik. Ada tadi dengan Hei. Ustaz, kita nak terjauh. Tunggu Ustaz. Nak share tuan-tuan. Kita terjauh. Oh, parku barang ni. Semua kemah-kemah. Okey. Lain okey tak? Hai. Ni set. Buat boleh. Tak tahu. Boleh. Memang anak tu. Sekarang ni kita berada di Setia Triangle Bayar Lepas. Kita tak mau sembang banyak. Nampak ni kedai apa? Dakar dahsyat tu. Nampak. Okey, kita mai pergi terjah. Mohon tanya sikit, ini kedai Melayu yang apa? Dua orang mana? Saya orang Bangladesh. Dua orang Bangladesh. Siapa tu ke? Toke perempuan Melayu saya. Perempuan Melayu. Bagi sama you kerja lah. Saya cuma kerja hari ini cashier tak ada. Cashier ada Melayu. Saya lain kerja. Sini kita sudah Saya cakap dulu saya duduk sini belakang saja. You jangan tipu, cakap betul-betul. Betul-betul ya. Jangan tipu. You orang Islam, you cakap benar. Ya, okey. You cakap betul-betul. You punya husband mana? Saya punya husband ada rumah. Ada rumah. Mana? Dia orang apa? Orang mana? Dia orang Bangladesh juga. Bangladesh. Sekarang boleh menikah sini. Bukan dia saya dengarkan. Habis nama Dakar apa semua? Ini Toke punya suami pun orang Bangladesh. Toke perempuan dia punya suami pun orang Bangladesh. Toke perempuan dan suami pun Bangladesh. Kita sekarang undang-undang sudah keluar. Apa suami Bangladesh, isteri tak boleh menikah tau. Itu bukan kita. Jadi tuan-tuan nampak no? Kita boleh tengok barang-barang semua daripada Bangladesh. You boleh Bukan cakap sama bos lah. Tak apa. Kita mau main tengok, nanti kita panggil main tu besar main kerajaan main. Cek tengok Sebab sekarang memang sekarang kita boleh kasih tempo you ini semua siapa pun boleh bikin. Cakap sekarang lelaki dia Bangladesh, bini dia Melayu kan. Dia boleh bagi dia bini buat. Tapi sekarang kerajaan sudah keluar. Tak apa saya tak marah you, okey? You orang share partner Saya punya permit ini company ikut itu saya tahu. Tapi bukan you share partner Tak ada. mana boleh. Saya pakai work permit. Mana boleh saya boleh Work permit. pakai apa share saya kita tak boleh. You ada semua permit cukup. Semua cukup. Semua cukup. Ini company saya ikut. You main sini permit untuk apa? Kerja ke untuk apa? Kerja. Work permit. Ini saya punya permit. Ni pasport. Saya memang paspor orang Bangladesh. Permit ada sini.
saya punya. Ini ikut ini company nama. Ini kompeti nak. Sama. Tapi dia punya laki Bangladesh lah. Itu kita dah tahu ini macam tapi tak lupa saya. Apa? Tak lupa. Tapi dia punya suami memang Bangladesh lah. Tapi siapa kontrol ini barang semua? Siapa kontrol? Ini barang semua itu perempuan. Saya punya toke itu. Okay. Nurani binti Ismail dia sakit, dia sudah operate dia punya kaki. You kontrol lah sekarang you kontrol. Bukan, dia 1 minggu 1 kali dia mandi. Malam saja dia mandi, dia punya suami bawa, dia ambil duit kira-kira semua. Itu kakak ada satu kerja, dia hari ini tengah hari dia kerja, dia cuti. Ini kakak cashier Melayu, dia semua order barang semua buat. Okey, tak apa lah. Okey ya. Pasal hari ini dia baru tadi pukul 2 dia cuti, dia sudah pergi. Itu pasal saya buat. Pasal tengah hari saya mau mana. Tokek tu orang mana? Dia orang sini ya? Orang sini. Penang. Dia orang itu apa? I ingat dia orang Kedah distribute. Oh, Kedah. Tapi ini dia punya nombor 3 kalau I tak silap nombor 3 punya kedai ini. 3 punya kedai ya. 3 punya kedai. Nombor 3. Oh, Lagi. dahsyat. Sini ada cawangan. Boleh tengok. Tak apalah, kita bukan polis. Kita bukan polis ha. Sana Kita tengah, bantu abang. saya polis. I bagi you senang you Aha. mau cakap betul-betul kan saya tolong you bagi information semua. Nama Dhaka Surya Enterprise. 3 kedai dah. Ada lagi satu Padang Serai, lagi satu ada Alma. Tapi I tak ada pergi sana. Tak apalah, tak apa. Saya mari sini Ha. sudah 8 bulan dia bagi saya sini. Dulu saya ada Alma dia punya kedai. Sekarang dia panggil saya sini mari. Tak apa, kita bukan polis, kita bukan apa. Cuma kita sekarang mau bantu kerajaan, mau tengok. Ya, kita pun tahu lah. Sekarang ini isu Itu panas. sebelum 2-3 bulan lockdown memang cashier Melayu tak ada. Oh. Habis tu bos panggil saya, dia phone panggil sini tempatnya orang kerja Melayu cashier. So sekarang kakak itu kerja sudah 2 bulan lebih dia duduk tu pasar Pastiran Nuri. Ini kerja semua orang mana? Siapa? Ini orang kerja apa bukan? Tak ada dia customer. Bukan customer lah. Customer semua orang sini, Bangla banyak lah sini. Bangla, Melayu ada, India ada, Nepal ada. Ini kedai memang nama ini macam saya pun tak tahu. Dia punya company nama ini. Kita punya permit pun Dhaka Surya nama. Tapi barang-barang semua ada. Melayu punya, India punya, semua barang. Okey, tak apa. Terima kasih ya. Semua. Terima kasih ya. Baik, Assalamualaikum. Salam. Tuan-tuan, kita nak buat kecoh tuan lah. Tapi kita nak tunjuk kepada masyarakat bahawasanya hari ini inilah terjadi ya, dengan warga asing yang cuba dah boleh kahwin dengan suami Bangladesh, kahwin dengan isteri Melayu. Kita bukan nak sakit hati tuan-tuan, tapi mereka hari ni dah monopolikan perniagaan kita. Di mana nasib orang Melayu kita? Bukan kita dengki tuan, tapi kita kena tengok, pantau. Yang kita tengok tadi lesen dia pun dah ada 3 cawangan tuan-tuan. 3 cawangan di Pulau Pinang saja. Di tempat-tempat lain kita tak pergi tengok lagi. Jadi tak apa juga kita pergi tengok hak yang apa? Niaga ikan. Niaga ikan. Kita bukan nak buat kerja polis tuan, tapi kita bantu. Untuk PPT mai tengok, immigration mai tengok, check tengok apa yang berlaku sekarang ni. Sebab isu pendatang asing ni memang isu yang panas hari ni kan. Sebab mereka dah cuba nak Pendatang Rohingya saja, warga Cina pun sekali. Bukan Rohingya yang kita tekan. Kita tekan semua pendatang-pendatang yang cuba-cuba nak duduk di Malaysia ni secara bermewah-mewahan dan akhirnya Melayu akan terbangsak dalam negara itu sendiri. Yang itu kita tak mahu. Ni memang orang ni adik. Memang orang Bangla. Assalamualaikum. Orang mana you lah? You orang mana? Selamat. Boleh mendengar macam ni sini? You ada kad you yang sah? Mana tunjuk tengok? Mana tu makat tunjuk? You pun tunjuk, semua tunjuk. Tengok. You apa? Bangladesh. Habis? Macam mana you boleh tengok sini? Kita bukan Myanmar. Myanmar lah. Ni. Ya tuan-tuan. UNHCR
Warga negara Rohingya boleh menego macam ni tepi jalan ah? Ha? Boleh menego macam ni. Siapa bagi you menego sini? You Melayu boleh cakap? Cakap Melayu boleh? Ha? Buka itu, buka. Siapa bagi menego sini? Bukan mau tolong tak nak. Saya mau tanya siapa bagi you menego sini? Ha? Bukan mau balik. Saya tak mau kira you balik ke tak. Siapa bagi you menego sini? Siapa bayar? Siapa bagi you jaga bayar? Siapa? Dia duduk mana? Saya nampak hari-hari you niaga sana betul. Saya tak mau tengok you memang buka hari ni. Sampai bila-bila pun saya tak mau tengok. Kita tak mau tengok you buka. Okey, kalau you buka kedai itu tak apa, kita boleh panggil polis ke apa. Sekarang you menego ni macam apa permit pun tak ada. You lagi Rohingya, you sini datang sebagai pelarian. Duduk baik-baik sini. Ha? Bukan you mau buat bisnes semua tak boleh. You angkat ikan mana? Ikan angkat mana? Ikan saya ni abang. Mana kedai? Ni Pak Mari Kolongnya. Mana? Mari Kolong. Saya tak mau tengok you memang buka sini. Ha? Ada kita panggil polis terus tangkap you. You tahu ini salah. Jangan buat ini, kita punya negara tak ada undang-undang apa. Boleh ha? You Muslim ah? Ucap 2 kali masyarakat tengok. Mengucap, buka itu, buka. Mengucap. Dia mengucap dia. Mengucap pun tak tahu. Syahadah satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Okey, Islam. Muhammadan bini ranah dah. Tak apa, bini anak pun sini tak boleh buat ni macam bisnes. Bukan kita mau kacau you, mau cari makan. Tapi mau betul-betul punya. Jadi macam ni mereka tepi jalan, kalau Melayu orang menego, sudah kena angkat tau. Jadi tuan-tuan, kalau orang Melayu kita menego tepi jalan macam ni, PBT pihak SAT. PBT SAT dengan apa Majlis Pemandaran SAT yang mengikut. Macam ni you sudah menego SAT baik. You sudah menego berapa tahun sini? Cakap betul-betul. Betul-betul you mau cakap? 7 tahun. 7 tahun tuan-tuan. Kenapa saya nak PBT. tanya ni PBT Pemandaran Pulau Pinang tak main terbu macam ni tempat. Kalau orang Melayu menego nasi lemak tepi jalan, hampa boleh kacau. Macam ni memang Rohingya hampa tak kacau. Bagi straight. Tekan 2 kali tengah. Boleh tak? Boleh. Jadi saya harap tuan-tuan, hari ni saya ingat dekat ni dua tempat kita pergi. Saya harap majlis PBT dengan majlis pemandaran boleh tengok dan pihak polis. Macam ni menego memang saya rasa tak patut tuan-tuan. Tepi jalan macam ni tuan. Kita bukan nak sakit hati tuan depa menego, tetapi mereka tak ada hak di sini. Disebabkan macam ni tuan-tuan. Disebabkan mereka menego macam ni, satu hari mereka dah kaya, jadi besar kepala, jadi taiko, jadi apa semua benda. Lalai bangsa Melayu kita terbangsat dalam negara sendiri. Bukan kita nak buat pandai-pandai tuan. Ni saya cakap tuan-tuan untuk anak bangsa kita tuan-tuan, untuk anak cucu kita ni 10 tahun 20 tahun akan datang. Kalau kita tak benterah macam ni, apa nasib anak cucu kita tuan-tuan? Tuan-tuan sendiri fikir, bukan kita nak tunjuk hero tak tunjuk hero tuan. Tapi depa ni semua tak boleh bagi muka tuan. Tahu siapa boleh belah sebab salah. Tapi kita heran 7 tahun dia boleh menego sini. 7 tahun tuan-tuan. Kita ni pun dah. Bas turun buku dia bilang berhenti bas sini kan. Turun Sini pun banyak apa nak mewah tu. dia Inilah bangsa Rohingya yang besar kepala. Saya harap semua lah tuan-tuan, jangan harap kita saja. Kita harap semua buat kerja macam ni untuk negara kita tuan-tuan. Bukan kita nak tunjuk pandai, nak tunjuk hero, tak guna. Tapi ini untuk anak bangsa kita tuan-tuan. Tolong peka dalam masalah hal ni macam ni. Kita tak mau nanti mereka besar kepala tuan-tuan. Masa tu jadi taiko, masa tu tuntut hak mereka di negara kita.
kita nak duduk taman tuan-tuan. Hak kita sendiri pun kita tak boleh nak dapat sepenuhnya. Ni depa nak tuntut hak depa pula tuan-tuan. Bukan kita resis tuan-tuan. Kita sayang depa. Depa kena di negara depa tuan-tuan. Depa kena halau di negara depa kena penyiksaan. Kita bagi mai duduk tang ni, duduk cara baik-baik. Bukan duduk ni pijak kepala orang kita. Saya harap pihak PBT dan juga Majlis Pemandangan Pulau Pinang tolong peka dalam hal-hal ini. Bila tidak kita akan terjah lagi banyak lagi tempat. Jadi saya harap cukup lekut kita punya hari live terjah. InsyaAllah jika ada lagi saya akan turun lagi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.